Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fid darain. Sambung kita hari ni. Wa ba'du. Falamma kana fi sanati alpin wa mi'atainin wa salasin wa arba'ina min sanatin hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha afdalus salati wa askat tahiyyah. Kemudian daripada itu lepas bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, selawat dan salam, maka tak kala adalah pada tahun 1243. Tahun 1243. Lah ni berapa lah ni? Tu lama baru kita ni. Baru dah tahu Lah ni 1400 dah. Jadi katanya Tok Guru, pada tahun 1243 daripada tahun hijrah, mana berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ambil tarikh hijrah, tidak ambil tarikh Masihi. Atas yang mempunyai dia ini Rasulullah ni yang lebih afdal, yang lebih baik rahmatnya, kasih sayangnya, dan terlebih suci haluannya, mana kesejahteraannya, kehormatannya. Manakah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih rahmat kasih sayang dan terlebih suci haluan, mana kehormatan? Kok mana ni? Mengikut daripada selebih-lebih rahmat dan suci haluan, mana kehormatan dia, kerana di akhirat kelak masa semua kita ni dan seluruh manusia, asal jenis manusia, duduk di pada mahsyar yang masa nak tunggu kira bercara, masa tu sudah dapat dah. Dari segi hak berasa senang, hak dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat keistimewaan, alamat ahli syurga, maka suka dah. Dan bagi yang sebaliknya, rasa dah azab, rasa dah sakit, rasa dah teruk, dan kedudukan ni takut, kecut perut, dan semua tengok berbagai-bagai lakon kedudukan di pada masyarakat. Tak boleh tafsirat lagi ni. Pasal situ orang panggil nak tunggu masa berguang. Nak cara di mahkamah.
nak menentu keputusan kedudukan. Jadi masa tu apabila semua umat masing-masing ni akan pergi jemur. Akan pergi jemur Nabi masing-masing. Dan Rasul masing-masing. Supaya wak kira bercara. Biar nyudah kedudukan di pada masyarakat ni. Jadi mana rekah ceritanya. Semua Nabi-Nabi lain. Rasul-Rasul lain. Walaupun dia boleh pakat ulul azmi sekalipun. Maka hari itu dia minta maaf. Mana kecek kapal selenda. Minta maaf banyak-banyak. Selenda sengati-ngati. Akak tangan kaki minta maaf. Bahawasanya hari ini dia tak berani. Hari ini pendek kata semua ni. Kata dia masing-masing jaga diri. Masing-masing jaga tubuh. Masing-masing pelepah diri masing-masing. Jadi apabila hancurnya harapan umat yang mana nak minta tolong Nabi dia, Rasul dia, tiba-tiba jawab minta maaf banyak-banyak tak berani nak kira bercara, maka apabila gitu masing-masing pakak pelepah. Dia jawab dengan kawan tu lah. Dia jawab dengan Nabi tu lah, Rasul tu lah. Mudah-mudahan dia boleh tolong. Mudah-mudahan dia boleh kira bercara. Mudah-mudahan dia ambil berat. Tapi rekah ceritanya, semua tak boleh belakang. Tiba ngesung, ngelah sekali. Sapalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila manusia tekan menghadap Rasulullah, Rasulullah jawab mana? Ana laha ummati. Aku ni untuk umat. Aku ni umat dan umatku umat. Tengok. Inilah keistimewaan kemuliaan yang dikatakan yang sebagai afdal rahmat dan tersuci haluannya. Rasul seorang aja. Seorang aja yang boleh wakil bercara yang dikatakan asyafaatul uzma faslul qada. Seorang aja boleh buat cerah masalah daripada masyarakat dan dialah syafaat bertolong yang paling uzma, yang paling lebih, yang paling besar. Sedang kata ada Abu Bashar pun talih nak kira bercara. Rasulullah Abul Arwah, bapa segala roh, maka dialah yang boleh buat kira bercara. Dia pun dengan terbuka jawab ana laha ummati. Aku ni untuk umat dan umatku. Allah ni. Inilah. Makna yang dikata Rasulullah ni terlebih rahmat mana susah payah dia ni start daripada dunia hingga sampai ke akhirat. Lagi umat dia tak habis kira bercara, maka selagi Rasulullah tidak akan duduk dia. Pasal hak mula-mula sekali Allah Ta'ala wak kira bercara soal jawab timbang-nimbang. Kedudukan hak kita buat kerja la ni umat Rasulullah. Habis selesai beres. Selesai habis nak kalah umat Rasulullah. Barulah umat lain pun turut. Barulah umat lain ikut. Jadi maknanya nikmat syurga dan sebaliknya litas sirat. Iwak gerinya ialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah wak gori habis umat dia, barulah umat nabi-nabi lain pun turut. Jadi apabila sampai tahun 1243 Sahabat
minal fakiril muqtarafi bizambi wa taksiri Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Sambawi bimakkatal musyarrabati ba'dul fadla'il kirami min ashabina an atarjuma kitab al-allamati asy-syaikhi Abdul Wahab Asy-Sya'rani al-musamma bil yawaqi wal jawahiri fi uqubati ahli al-kabairi wa ahwal yaumal qiyamati wa fi sifatil jannati wa ahliha minal arabiyyati ila lughatil jawi famtasaltu bizalika wa illam akun ahlan lizalika likillati ilmi wa qisari hammi wa naqsin fi fahmi wa qudratin zihni wa qillatin fahma fi lughatil arabiyyati musta'inan billahi wa mu'tamidan ala ikmalihi wa as'alullaha an yanfa'a bihi kama yanfa'a bi aslihi innahu sami'un qarib wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini sebuah dia. Jadi kata Tok Guru, talabah terjemah dia telah menuntut, telah minta daripada hamba, kata mari mengadap hamba, mari jumpa hamba, mari jumpa hamba, hamba mana? Yang fakir. Dia kata hamba sesak. Hamba untuk guru. Yang pakai sesak. Mana fakirun? Fakirun ila rahmatillah. Bukan fakirul mal. Bukan kata sesak tak ada harta dak. Fakir sini nisbah sesak dia berajak kurang kepada rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Amal ibadat kebajikan. Tu sesak tu. Kalau kita kat sesak, kat sesak tak ada pitih lah. Tak ada pitih lah. Dia nak pakai sini. Mana sesak nisbah pahala. Tak ada. Kebajikan tak ada. Ni. Ini orang dia kecek ni yang pakai ni mana? Dia ni orang mananya tak ada pahala. Lagi hina. Amba dia orang lekeh. Orang tak pakar. Ini orang kecek sifat tawaduk, sifat rendah diri. Ia mengaku pula dengan berdosa. Amba ni tak banyaknya dosa. Tak ada kerja lain. Amba cara, amba siap. Ini sifat tawaduk ni. Padahal dia ni bukan main lah ni. Yang pergi mengadap dia, jemur dia, minta dengan dia, temu dia ni. Tak. Bukan cala-cala orang. Lagi taksir. Lagi taksir, mana pisah. Taksir nak pisah, sengaja siling. Buat dosa. Siling. Mana buat perkara ye. Hak tu yang muri. Hak tu yang maru, hak tu yang buat. Hak tu yang lari, hak tu yang ngomong. Hak tu yang sekak, hak tu yang pergi. Kata dia. Ini sifat tawaduk. Apa dia itu? Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Al-Jawi Sambawi. Mana? Indonesia. Yang ada diam. Duduk. Di Makkah Musyarrafah. Duduk di Mekah. Dia ni mana bermustautin. Duduk Mekah. Jangan begitu ulama-ulama. Duduk mengajar Mekah. Masjidil Haram. Lah ni tak ada apa dah. Dah. Jadi Pak Amba pergi umrah. Berapa tahu? Dan di tiang Masjid Haram ni dia tulis nama Syekh. Apa yang mengorek? Dia baca kitab. Lepas tu Pak Maisa mai subuh ada tok guru duk tiang tu dia mengajar Quran. Ada. Baik banyak kayaknya bukan Arab asli. Arab Afrika.
Model lah. Masuk ngadak, baca Fatihah, baca tayar. Masuk lagi. Suka dulu dia. Masuk macam mana? Masuk baca tayar dia lah. Tengok tu, mereka nama. Tapi Syekh ni kita pilih. Nak masuk baca dengan siapa dia. Lah ni kak, jangan harap dah lah. Tak ada tu. Anak-anak Arab pun bawa kita ngaji belakang. Dia nak ada dia di Makkah Masyarafah, mana duduk di Mekah. Jadi kata hak masuk jawab mengadak dia ni, jemur dia ni, oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi mulia. Kelebihan ni kalau hak sengotinya kak le boyo honu. Jadi takut kalbahan. Kalbahan dah. Kalau kelebihan ni kena ada ya sebutik dia baru jadi lebih boyoho. Dah. Boyoho boleh lebih. Ni jadi kalbahan. Nabi nak kata kena beki jugalah. Atau bagi. Jadi makna ayatnya di antara orang-orang yang tak mudah. Yang punya kelebihan lagi mulia. Mana orang yang tak mudah. Saya ulama tu duduk guru juga ni. Mana hok masuk ngadak dia ni. Bukan kata orang kemacah-kemacah dok. Orang debek-debek dok. Kalau lah ni dia set VIP juga ni. Apa dia? Iaitu setengah daripada sahabat kami. Di antara saya kami, guru kami, ngaji sekali kami, ataupun anak murid kami. Hak demo ni lah. Mana hak masuk, jemur dia, minta dengan dia. Mana ulama juga lah. Saya ulama ni. Masuk jawab dia. Dia tak mudah lah ni. Maksud minta ke dia? Bahawasanya hamba terjemahkan. Dia minta seramba balik bahasa. Kitab Syekh yang alim. Mana hamba balik bahasa kitab tu guru yang sangat alim. Dulu alim ni. Alim sungguh. Dah. 12 ilmu. Duduk dalam dada belakang. Deh. Jangan begitu ilmu. Jangan begitu. Dah. Tarik tazik tu. Dia dengar ngaji kiraat 7. Dia ngaji apa tak mula? Masa gagah mudah dia ngajar kiraat. Kiraat 7. Dah. Dia tazik ni. Dia ngaji kita. Hak kita mana hak wahyu wa ta'ala tu ramai 100 buah dah. Maka tazik ngaji 100 buah. Habis khatam belaka. Dak dah bismillah ke amin. Dia masa duduk Mekah pun dia kata dia bayar tok guru. Supaya berhabis kitab ni. Nak royak ni. Aling. Sebab itulah ulama dulu nak tanya bak gapo. Boleh royak belaka. Pasal apabila boleh royak belaka, reti belaka, tahu belaka, pandai belaka, ngaji belaka, sebab tak geger. Tak geger. Ada mana kalau buat kotu goni pun, ni nak selawat moluk ko, nak cukur ko, nak selawat cukur belah moluk ko. Dak, nak buat ni 10 sabeng ko berapa gitu gini, tak ada geger. Pasal apa? Pasal semua tu set tu guru zaman dulu tu ilmu dia cukup penuh. Dah. Kita lah ni gak geger lah. Ni tak boleh, hak tu beda. Ni Nabi tak buat. Macam-macam ni. Ni. Tu. Kita Syekh. Dia nak alim. Tu yang alim. Syekh ni mana mengikut panggilan dah. Tempat negara tu kalau pak kita ni. Tok Guru lah panggil. Kalau di Sian, Thailand dia panggil Babo. Kalau Indonesia, Kiai. Dah. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa di India, Maulana. Kalau ala ke Timur Tengah, dah dia panggil Syekh. Mekah ke, dan Mesir ke, Syekh belakang. Nanti dia panggil pak panggilan. Iaitu, siapa dia? Tuan ni. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani. Boleh lah ni. Nama-nama anak cucu, bolehlah kita buat ambil nama-nama ulama. Tak, mudah-mudahan berkat daripada nama ulama-ulama ni lah. Maka akan turun juru
kepada anak kita, anak cucu cicit kita ni akan turun juruh. Dah. Mudah-mudahan akan jadi juruh. Sebagaimana juruh Tok Guru, maka cucu kita pakai juruh juga. Dia tahu akhlaknya, perangainya. Yang dinamakan dia Jawakid dan Jawahir pada menyatakan. Dan kita nak cerita, nak berayak, dia tahu seksa, mana azab, teruk, penat segala orang yang berbuat dosa. Dosa mana? Yang besar. Mana buat dosa besar, sekiranya mati, tidak minta tak ada nak istighfar, tak ada nak tobat, tak ada nak cuci, tak ada nak lepas, maka masuk dalam kubur, terlekatlah tepek dosa besar ni. Jadi apabila lekat tepek dosa besar ni, maka azab seksa akan dirasailah. Maka dosa besar ni, dia kena inggut juruh benar. Kalau dosa kecil, dah haram juga, dosa juga. Tapi dia cabut, dia lurus, untuk jalan buat kebajikan. Bagaimana kita kata, macam-macam, orang masuk, nak lurus lala dah. Mari angin sikit, bubak-bubak lurus. Tapi kalau putih, kena kait juruh benar. Kena inggut juruh benar, baru lurus. Maka begitu dosa besar pun. Dosa besar ni, mana kita, syarat dianya, alat kakah dia baru cabut, dia kena ada 3 syarat. Pertama tinggal, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam, bercita-cita, tak akan buat pak bila-bila dah. Maka sah. Luruh cabut. Tu kalau ngatu kalau dengan orang, dah. Salah kita curi barang orang, buat kenak barang orang, maka kena mengadap dengan tu tambah saya jadi pak. Mengadap dengan dia, minta maaf kau, minta bayar kau, minta halal kau, kosong-kosong kau, barulah selesai. Ketidak kan, dia terambil lekat. Jadi maknanya Tok Guru nak kutip cara lah pak ni supaya kita mengadap Allah dengan keadaan yang sejahtera. Mengadap Allah dengan biqalbin salim, hati itu bersejahtera yang bersih, supaya Allah Ta'ala panggil di akhirat kelak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Itulah mana hak keadaan tu badan yang bersih, jiwa yang bersih. Ada tu guna ayat supaya kita nak jaga diri kita. Bukan nak jaga orang, nak jaga diri kita, nak jaga bini kita, nak jaga anak kita, nak jaga zuriat keturunan kita ni supaya selamat, terbabah daripada dosa-dosa besar. Pasal apa? Pasal benda ni akan berambil, akan berekir dengan kita. Dan terutama anak kita, bini kita. Dia berekir, maka kita lah hak tempat beratnya, kita lah hak tempat teruknya, kita tempat susahnya, dan kita lah hak tempat penatnya. Dah lah atas dunia ni penat dah. Buat kerja siang malam, pagi petang gelap cerah. Jemur tengah panas. Kalau musim panas, duduk dalam sejuk. Kalau musim hujan, apa ni? Nak cari piti sama seria, nak makan ku anak bini. Tiba-tiba, dah lah dunia susah dah. Kalau tak cara pula bak hari halal, tak cara bak dosa pala, tak cara bak sah ke tidak, maka untuk jaga anak bini, maka susah pula di akhirat. Mana nak senang mana? Dunia pun susah, akhirat lagi susah. Inilah tujuannya untuk guna ayat supaya susah dunia, biar selamat di akhirat. Nak suruh biar susah dunia ni untuk semata-mata nak buat kira supaya selamat di akhirat. Bahagia akan utuh di akhirat,
Maka sebab itulah kena susah dunia. Kalau ambil senang, ambil mudah, ambil relax dunia, maka di akhirat akan temu dengan penat dan susah. Dan sekalian kesusahan dan kesakitan pada hari kiamat. Pula nyata tahu susahnya, penat, sakit, azab, seksa di akhirat. Hak perkara yang tak pernah berlaku atas dunia, maka di akhirat berlaku ni sebuah susah. Dan nikmat, benda yang tak rajin kelih atas dunia, tak rajin rasa atas dunia, maka di akhirat akan dapat kelih akan rasa. Dan menyatakan lagi sifat syurga dan kelebihan orang yang dia syurga. Syurga ni setara mana gak? Pun syurga ni tanya siapa pun orang yang hak tentu tak beriman Allah Taala pun nak juga ke syurga. Punya neraka tak sih belaka. Tu tahu kapi. Apa tu oleh kita beriman orang mukmin ia tentu ada bekas comel lote benih subuh molek cuma untuk buat kerja usaha ikhtiar. Maka nak nyatalah nak tahulah kedua syurga lagu mana dan segala benda yang terceda syurga ni benda apa dia. Daripada bahasa Arab, asal bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Jadi makna sek gugu dia, saya sahabat dia, seangkatan dengan dia, mari minta dengan dia supaya balik bahasa Arab, jadi bahasa Jawi. Supaya apa? Supaya kita boleh baca. Bahasa Arab boleh baca juga. Cuma baca tak betul. Bahasa Jawi, baru boleh baca. Tu pun Jawi pun, ada di antara ayat-ayat, mana bahasa-bahasa pun akan jadi payah kalah tak nak faham. Maka hamba, kata Tugu ni. Jadi apa yang dah panggil adat dia? Maka hamba perkenankan, hamba terimalah. Dengan yang demikian itu, tak apalah. Dia berkenan, panggil bahasa apa? Besar harapan, tinggi harapan, tinggi lagi gunung, tinggi lagi harapan. Maka sebab dia kata apalah. Dan hamba terimalah, hamba coba-cobalah. Awak kira lah lagu mana. Dia sangguplah nak buat. Jikalau ia ada hamba, Tugu ni, ahli. Tengok. Ahli tu. Takut jadi ahal. Takut jadi ahal. Jadi kalau ahli, kena ahli holeyo. Jadi ahli tu ahal. Kalau ahal lah, takut jadi boleh pula. Ni perang tak jari lagu ni lah. Tak apalah. Mana kita ya pandai-pandailah kita jauh jangan begitu ni. Mana dia ahli tu. Ahli mana? Daripada hamba tiada hamba daripada ahli mana hamba tak layak. Bagi yang demikian sekalipun walaupun hamba dia tak layak nak terjemuh tapi dah harap pedemo. Tinggi gunung, tinggi harapan. Besar lagi harapan. Maka tak apalah. Hamba sanggup balik pasalah buatlah. Itu sebagai sifat tawaduk lah. Ya orang masuk mengadak jemur ni, alim bukan main dah. Bapa ni yang kata ahli ni, kerana sedikit ilmuku. Tengok. Ilmi ilmu. Patut ilmi wow jadi ilmu. Jadi alam. Alam jadi alam. Alam dunia pula. Makhluk pula. Ada. Alam itu ilmu. Sepatutnya alam itu jadi ilmu. Tengok dia banyak dia. Sedikit ilmuku. Amo ni tak ada ilmu. Ni tak biarlah. Muka agak pedemo. Ni sifat tawaduk. Dan pendek. Hemoku. Cita-cita. Hemoh. Pasal hemah-hemah ni mengikut pada bahasa Arab kata himmatur rijal taqta'ul jibal. Hemah, cita-cita orang jantan ni dia kena taqta'ul jibal, dia nak putus bukit. Tu hemah orang jantan. Tidak, tapi hemah kitanya himmatur rijal taqta'u fakhizaiha.
Hemah jatuh ni, rebah di celah pohon katino. Sepatutnya himmatul rijal taqta'ul jibal. Hemah orang jatuh ni biar boleh putus bukit dah. Kuatnya hemah. Tingginya cita-cita. Kuat dah. Tapi hemah kitanya himmatul rijal taqta'u fakhizaiha. Mana hemah kitanya padanya tubuh di celah pohon gatino. Tak ada apa-apa. Dia pakai ada dia sini. Ilmu hemah kita ni. Itu hemahku. Pakai hemah tu hemah. Pada pendek hemahku. Dan kurang. Dan kurang fahamku. Amba pun tak faham mana, tak erti mana kata dia. Tak tahu ni. Dan kurang fahamku. Dan keruh hatiku. Keruh hati mana sebab daripada dia ni tak berapa nak boleh nulis. Tak nampak ni gerak gelemak. Oh sini kepo kadang-kadang kita baca dalam yakun ni tak sudah. Kuliah kadang-kadang tak sudah ni. Dia main katuk gak. Nya jadi gelak gelemak kawi. Tak ikat nak gagah. Dia mau kau teguh. Kau gelak. Ni. Ini pun keruh hatiku. Nesbah dia ni mananya tidak tak pandai mana. Dan sedikit fahamku. Mana? Pada bahasa Arab. Bahasa Arab amat tak erti kata dia. Tak faham mana. Bahasa Arab ni. Ilmu yang hadut dalam kitab bahasa Arab ni memang tak jatuh. Tak ada tukar, tak ada jatuh, tak ada kurang, tak ada lebih. Hak kitab Jawi ni lah. Bahasa moga terjemuh katnya ada kurang, ada jatuh, ada tinggal. Bahasa Arab tak. Tak kira lah. Daripada kitab sekecil-kecil sebab-sebab tak kira ilmu gapuh asal bahasa Arab, memang tak jatuh. Memang tak kurang, sama senak cukup. Padahal aku tu kata, minta tolong, minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Tak apalah, tak musta'ina billah. Dia minta dengan Allah, minta pertolongan Allah. Jadi ke mana-mana pun, tempat gatuh kemakmi kitanya semata-mata kepada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Dan berpegang atas kesempurnaannya Allah. Pegang yakin dengan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kamalah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Banyak mana sifat sebenar Ta'ala, maka kita tak nak tahu. Hanya syarak Al-Masul Maturidi, Al-Hasan Al-Ash'ari, buat taro, buat sakak untuk kenal Allah, yakin dengan Allah, cukup pada sah dan iman sebanyak 20 sifat saja. Ataupun 13. Nak pakai 20 pun tak apa. Nak pakai 13 pun tak apa. Ini untuk sah iman kita. Keyakinan kita. Orang panggil ngaji sifat 20 ataupun sifat 13. Tapi sifat kamalah, sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah, yang qadim lagi azali, itu kita tak boleh nak tahu. Tapi yang tahu satu persatu, Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Banyak. Cuma 20 ni untuk nak kenal dia. Kata dia ada bukti atas kesempurnaannya. Dan aku minta lagi pada Allah Ta'ala akan bahawa memberi manfaat dengan dia. Mana dia baik bahasa dia manfaat, mana biar dia boleh guna ke dia, dan orang lain pun boleh baca amat ikut sebagaimana apa yang dia buat. Itu manfaat, mana guna ke diri kita, dia orang lain boleh tupai. Kiranya bagi orang yang Islam, orang Islam katalah, sabati memberi manfaat dengan asalnya. Jadi kalau asal tahu mana dia mau duk guna pakai amal, maka begitu juga hak ambo balik pun, maka biar seperti juga. Cobanya balik bahasa Arab kepada Jawi. Itu je. Mana tambah dok, kurang dok, lebih dok.
Cuma kalau ayat-ayat tu faham gak untuk jelas saja. Nak wirah faham saja, tu saja. Tapi secara mana asalnya orang boleh baca, boleh guna amal, minta dia nak balik bahasa pun, kepajawi pun, biar seperti juga. Bahawa sebenarnya ia Allah jua, Tuhan yang mendengar, lagi hampir mendengar, atau sebab mendengar. Sifat mendengar. Sifat mendengar yang ada di zat Allah Ta'ala ni, asal benda tu benda yang maujud. Benda yang ada, tak kira ada cara harus, atau ada cara wajib, Allah tak dengar. Bagaimana harus? Ambo dia congok. Kalau ambo duk kecek bobe-bobe ni memang tu yang dengar. Duk congok ambo tu yang dengar juga. Pasal apa? Pasal ambo ni benda maujud, benda yang ada. Kita, ini hidup gerung-gerung tu yang dengar. Duk cagung kereta pun tu yang dengar juga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mendengar ni, tidak guna dengan alat dia kakah untuk dia nak dengar. Sebab tu tak dengar ni tak ada beza, tak ada tikah, tak ada tak ada beza antara jauh dengan dekat, koho dengan dekat. Tak. Tu dia dengar sama-sama jelas. Hak derah secara mana pun jelas, hak koho secara mana pun jelas. Tak. Semuanya tu yang kita dengar berlaku. Litas hati kita pun dia dengar juga. Apa? Pasal kita ni benda yang maujud, benda ada. Itu zat Allah pun dia dengar juga zat dia. Lagi hampir. Tak hampir tengok. Kalau hampir ni, homim poyoro. Homim poro hampar. Hampar. Hampir lagi dekat. Mana? Ilmu Allah. Dekat ilmu Allah. Bukan dekat zat. Dekat ilmu. Pasal ilmu Allah Ta'ala ni, dia tahu benda yang wajib, benda yang harus, dan benda mustahil. Atau dengar berlaku. Bila dia wajib dia dengar, dia mana dia tahu. Dia tahu. Dia tahu mana zat dia, sifat dia. Dia segala benda yang harus. Kena segala benda harus ni. Sama ada, hak lepas ada. Hak dia akhir, hak sedang ada. Lagi akan ada pun. Di dalam pengetahuan Allah. Hak dia hari lagi pun dia tahu juga. Tak, mana semua pendek kata gak, tak ada satu benda pun terlindung, terlepas, tersusup. Tak, semipak daripada pengetahuan Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menjadi, yang membuat. Jadi kalau dia buat, dia tahu lakar lah. Macam rumah kita. Walaupun rumah kita besar, bilik 20. Tak, misalnya tak tahu apa, 1000 kaki. Tapi tukang je buat ni, dia tahu. Bilik berapa, jamban berapa, dapur di mana. Tak, pintu nyelo, semua dia tahu lah. Apa? Pasal dia tukang buat. Pasal dia coba dia tahu. Tak. Maka Allah Ta'ala pun, lagu tu lah mana dia ni, tahu habis licin. Hampir, nasa ilmu. Allah Ta'ala bukan zat kupur. Kalau zat ilmu. Allah Ta'ala hampir. Ilmu dia tahu berlaku. Panjang sikit ni. Dan tiada aku beroleh pertunjuk. Melainkan dengan pertunjuk Allah. Terus katalah. Terus kat. Dan tak ada balik. Terus kat. Dan tiada aku beroleh pertunjuk. Melainkan dengan pertunjuk Allah Ta'ala ila akhirih. Wallahu a'lam. Allah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma hasibna yaumal qiyamati hisaban yasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.